Hari ini, hari Arafah, kita digalakkan berpuasa sunat. Betul tak? Tetapi di Gaza, hari puasa atau bukan hari puasa, sama saja. Hari Arafah hanya setahun sekali. Dan Allah dah janji keampunan dan rahmat kepada hamba-Nya. Lailatul Qadar kita tak tahu bila, tapi hari Arafah Allah dah declare awal-awal untuk kita amal sungguh-sungguh dan ianya adalah hari ini. Puasa hari Arafah, puasa yang menghapuskan dosa selama 2 tahun. Satu hari, satu puasa. Begitu besar ganjaran dia. Tetapi ada saudara kita di Gaza, mereka berpuasa bukan kerana pilihan, mereka lapar bukan kerana ibadah, mereka lapar kerana tiada makanan yang sampai, tuan-tuan. Hari ini kita berpuasa dari subuh hingga maghrib. Mereka menahan lapar dari hari ke hari tanpa tahu bila akan berakhir penderitaan ini. Maka di hari yang mulia ini, di saat kita merasai lapar yang sementara, ingatlah mereka, tuan-tuan. Kita mungkin tengah susun menu nak masak dengan daging korban nanti. Mereka masih menanti sesuap makanan dalam keadaan yang semakin menghimpit ini. Kerana puasa hari Arafah bukan menahan lapar, bukan menahan makan dan minum, ia adalah latihan perasaan empati kita. Rasa yang Allah titipkan supaya kita tidak beku terhadap saudara seakidah kita. Mari sedekah makanan buat saudara seakidah kita di sana. Sedikit wang dapat memberikan makanan buat mereka. Mari kita bantu tunaikan harapan mereka untuk makan. Moga-moga Allah memakbulkan harapan terbesar kita, mengampunkan secara penuh dosa kita di hari Arafah, insya-Allah. Klik pautan di bawah sekarang.